Testing 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum selamat petang guys. Selamat datang ke channel kami VFGI. Okay guys, so kita berada di Mersing sekarang ni, on the way nak menghala ke Melaka guys. Okay, tak ada video sikit tadi, footage aku nak bawa apa ni, aku simpan-simpan barang aku. Tak ada pula footage tu, aku ambil tadi kan. So hari ni aku balik dah berjaya untuk ambil 2 batang fork aku yang aku simpan dekat rumah mak mentua ni, rumah aku dah. Bertahun lamanya, akhirnya hari ni kita bawa balik ke Melaka. So fork tadi nampak macam ada leaking dia punya minyak dia dalam. So tengok kaliper ada lagi. So bolehlah restore balik, kita pasang, tinggal beli apa tu dia punya hose dia, brake hose dia. Yang tu memang kena beli lain lah brand. Alright, so kita akan pasang standard balik lah untuk fork hadapan. Alhamdulillah mudguard ada, Alhamdulillah. Memang sangat-sangat orang kata ni lah, bersyukur sebab mudguard tu masih ada wujud dekat situ. Okay guys, so kita dalam keadaan on the way nak menghala ke apa ni, Keluang ni. Nampak gaya hujan lebat dekat belah sana tu. Oi, mudahkanlah perjalanan aku ya Allah. Sebab perjalanan kalau hujan ni memang banyak cabaran dia. Dari segi kesejukan, penglihatan yang terbatas, apa lagi, jalan naik air, itu antara cabaran-cabaran dia lah. Tapi tak apalah, kita tempuh juga sebab kita nak balik ke Melaka ni. Kita doa semoga dipermudahkan segala urusan dalam perjalanan ke sana insya-Allah. Alright, so sekarang pukul berapa ni? 5.03 petang. Kita akan sambung perjalanan kita selepas ini. Alright, That's 1 2 3. Okay guys, monsoon ride sudah bermula pada hari ini guys, bersama dengan TNT 249S di Mersing. Kita dalam perjalanan menghala ke Melaka guys. So semalam panas terik perjalanan, tapi hujan di Mersing. Sekarang ni kita tempuh hujan juga di sini. Kita akan berhadapan dengan situasi monsun yang akan bermula, mungkin dah start hari ini, berterusan mungkin sampai ke bulan 12 dan juga awal tahun insya-Allah. Alright, so sekarang 2 November. Okay, kalau macam bulan 11, 12 ni dah masuk ke musim tengkujuh. Dan kita tengok memang suasana dia memang sangat, memang drastik lah hujan dia tu. Okay, alright, dipermudahkan segala urusanku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallazi sahana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila ya rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perjalanan akan lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam untuk sampai ke Melaka. Kalau tengok pada keadaan ni memang lama lah kot, mungkin 4 jam kot. Alright guys, sedia maklum, seperti mana yang korang tengok dalam video yang sebelum ni, aku punya brake Brembo SYM VF3i telah pun kena rembat. Disebabkan oleh masalah tu, aku terpaksa dalam minggu yang sama aku balik Mersing untuk ambil semula kesemua barang-barang standard SYM, terutamanya fork depan. Wahai sepunceri, kalau kau tengok video ni, kau ingat setiap roda yang berputar, setiap titisan air hujan yang kena dekat aku, semua tu aku counting. Maksudnya setiap apa yang kena dekat aku, kepayahan, itulah harga pahala yang kau akan bayar kat aku di akhirat nanti. Selagi mana kau tak minta maaf kat aku, tak pulangkan barang aku, selagi itulah kau kena tuntut bawa brake Brembo tu dekat padang mahsyar nanti. Okay, so sedia maklum, aku memang selalu berhadapan dengan situasi setiap hujung tahun ni. Kalau balik ke Mersing, memang akan ada keadaan seperti ini. Hujan lebat yang berpanjangan daripada pagi sampai ke malam. So laluan dia of course laluan Mersing, Kahang, Keluang dan seterusnya ke Melaka. Dan sedikit kerisauan melalui kawasan ni, terutamanya ketika hujan lebat, dia boleh mengakibatkan banjir kilat. Tapi tak apa lah, sebabkan oleh aku nak ambil barang standard aku ni, aku tempuh halangan, duri, onak dan dugaan dengan kecekalan hati. Yang paling penting sekali, ingatlah wahai si pencuri, kau telah menyusahkan aku sepanjang masa. Aku akan tuntut keadilan di akhirat nanti, InsyaAllah.
Okay guys, so kalau korang berhadapan situasi dengan aku ni, seperti mana aku, korang kena relax, korang kena redha dengan apa yang hilang, terutamanya barang yang kau sayang. Tapi kena ingatlah, setiap apa yang kau hadapi tu, ujian tu Allah bagi, ada hikmahnya. Hikmahnya adalah melatih diri kau bersabar dan melepaskan benda yang paling engkau sayang. Macam aku, Brembo, of course lah, Brembo walaupun bukan original, tapi benda tu yang paling banyak membantu aku, utamanya dari segi keselamatan ketika aku menunggang VF3i. Tapi tak apalah, dah 4 tahun pakai, dah puas pakai, aku redha je lah, aku lepaskan dengan redha. Itulah barang yang paling aku sayang lah, dan paling berguna sangat. Walaupun dia sekadar kopi, tapi banyak manfaat kepada aku. Okay, tak apalah, sekadar coretan. Yang penting sekali, korang kena hati-hatilah selalu, dan jaga barang peribadi korang. Yeah. Testing 1, 2, 3. Alhamdulillah dah sampai di persimpangan Susur Menghala ke Melaka. Okey guys, Alhamdulillah, bersama dengan TNT 29S, yang mana motor ni akan aku bawa masuk ke Thailand pada minggu ini. Alright, balik hari saja ke Betong. Okey guys, so berkenaan dengan pencuri yang mencuri aku punya brake Brembo SYM VF3i, masih lagi belum tertangkap sehingga setakat ini di video dirakamkan. Tak tahulah kalau masa ditayangkan dah tangkap belum. Aku yakin susah untuk tangkap, sebab kemungkinan besar orang yang curi ini dia bukan duduk dekat rumah aku. Bila aku fikir-fikir balik, walaupun putih yang latest tu ada berkait rapat dengan penghuni di sini, tapi aku rasa itulah, susah nak menggambarkan yang itu adalah pencurinya walaupun berpakaian sama. Tapi yalah, kemungkinan besar tu ada. So aku dah bagi footage dekat pihak polis. So pihak polis harapnya dapat siasat lah. Daripada siasatan itu harapnya dapat kembalikan aku punya Brembo. Walaupun aku yakin 90% takkan dapat lah. Dan aku cuma mengharapkan orang yang curi ni bertaubat segera lah. Dan kemudian kalau tertangkap, itulah, taubat itu ada sangat penting. Supaya korang yang buat kejahatan ni tak buat sekali lagi. Itu dia sebenarnya. Tapi siapa boleh tahan, boleh halang, sebab kita ni manusia, hatinya berbolak-balik. Tapi yang penting sekali, cepat tangkap pencuri ni supaya dia tak mencuri barang yang lain, barang orang lain. Tak apalah, walaupun barang aku hilang, jangan barang orang lain pula yang akan hilang. Sebab kes motor hilang dekat apartmen aku ni memang sangat-sangat dahsyat. 5-6 kes. Walaupun tak tahulah, tak bergaya rapat, mungkin ada bergaya rapat, tak tahu. Yang penting sekali dapat tangkap dengan segera lah orang yang curi barang aku tu. Ok guys, sambung perjalanan kita. Kalau ada benda yang naik di depan. Alright, dah sampai dah. Kita sambung lagi selepas ini. Okay, Alhamdulillah sampai dekat rumah aku sekarang ni. Alright, so sekarang ni kita berada pada keadaan yang kata terkesima juga lah sebenarnya. Yang mana kita sedih dengan apa yang terjadi dekat SYM VF3i aku ni. Tengok, minyak masih lagi terkeluar sebab kena pun dicuri brake caliper aku. Sekarang ni jadi satu kerja pula aku. Hari ni aku balik ke rumah di Mersing. So kita ambil balik fork standard aku. Semua ada dalam ni, termasuk barang-barang lampu dada pun, lampu semua yang tak ada kaitan, semua aku bawa. Sebab takut kalau ada apa-apa rosak ke apa ke, at least kita boleh dapatkan balik dia punya barang tu segera lah, tanpa balik ke Mersing. Okay, so fork ada kat dalam ni. Aku tengok itu fork tu minyak dia dah tumpah sikit. Okay, semua ada kat dalam ni lah. Nanti kita tengok satu persatu lah barang dia. Okay, ni semua gara-gara kita punya brake caliper kita kena curi sini.
Dan video yang latest yang aku dapat, kalau korang tengok daripada video ni, korang boleh nampak yang pencuri tu dia parking motor kat depan ni je, kat atas ni je, bawa double R. Dia turun dengan keadaan berhati-hati, melihat keadaan persekitaran tak ada orang. Dan kejadian tu pada pukul 6 pagi guys, 6 pagi hari Ahad. Masa tu aku tak ada kat sini, aku dekat Mersing, tak balik lagi. Dia buat dengan berhati-hati. Dia tengok kiri kanan tak ada orang, dia buka dulu. Lepas tu dia bangun, dia husyar balik kiri kanan. Lepas tu dia terus potong, rentap aku punya Brembo. Sial. Dan daripada insiden tu, aku terpaksa bawa balik semula ke balik Mersing minggu ni. Aku bawa balik aku punya fork standard aku untuk aku pasang. Memang satu kerja dah menyusahkan aku kan. Tapi tak apa, mungkin dia boleh terlepas sekarang ni. Nanti belum tahu lagi, esok lusa. Kau tunggulah nasib kau nanti. Mungkin kau boleh lepas sekarang, mungkin tak lepas di hari kemudian. Mungkin lah. Okay, jom kita naik atas dulu. Kita tengok barang-barang lama kita, barang-barang standard S1 MV F3i. Alright. Okay, so ini dia barang aku bawa daripada kampung. Yang mana ini barang yang aku kira macam spare part lah untuk S1 MV F3i. Barang-barang standard lama. Yang ni kita ada apa ni, basah dia, ada hujan kan. Yang ini lampu dada S1M yang standard ya. Ini kita pakai pilot light LED, masih lagi pakai dekat S1M. Tapi aku bawa juga pergi ke Melaka ni untuk simpan stok aja lah kan, in case kalau lampu dada tu rosak lah. Okay, so jom tengok barang-barang standard yang aku bawa daripada kampung apa ya. Okay, first of all kita of course lah kan, ni barang-barang apa ni, skru apa lah. Okay, right, ni dia. Bukan, ni brake belakang punya, brake lever. Okay, ni macam rest belakang belah mana ni, belah kanan. Okay, ni belah kiri. Ya, benda yang sangat penting. Allah, berat dah. Allah Akbar, berat gila. Okay, fork sebelah mana ni? Allah Akbar, berat ni, ya Allah. Ni lah benda terpenting ni, yang sangat-sangat penting. Fork depan belah kanan, fork depan belah kiri. Aduh, sebabkan oleh kehilangan apa nama, brake Brembo, terpaksa bawa balik fork depan standard S1M. Okay, apa lagi ni, footrest depan. Okay, ni dia Maggat standard VF3i. Semua ada lagi dalam ni. Steady. Tak ada dah. Alright. So masa aku cari tadi, minyak dia dah macam dah leaking lah. Sebab mungkin dah terlalu lama dia terbaring, jadi dah disaluti oleh minyak lah. So mungkin sebelum pasang tu kena balik, kata sebi balik fork ni kot. Takut dalam dia spring dia, oil apa, minyak dia pun dah kering ke apa. Okay, nanti bila kita nak pasang ni tak tahulah, tunggulah bila aku senang nanti.